cerita-cerita. Pelik kan kadang. Padahal sebenarnya kita sampai sana kita nak cerita sirah kan. Dia tak bagi macam perkumpulan-kumpulan. Dia askar dia macam dia kata, mana Ustaz? Dia kata, Tarik. Kadang-kadang dia macam dia suruh kita jalan lah. Maknanya kalau Betawi sambil jalan masa tu cerita sirah. Dia tak nak bagi macam kita macam perkumpulan. Kalau ada lah, kalau kadang-kadang nasib dapat. Kadang kalau kena nasib tak dapat, dihalau dia. Dia suruh halau. Kadang dia pegang Betawi, dia pegang. Jadi jemaah pun ada lah, biar-biar yakin dalam setengah jam dia menang. Kalau Betawi bukan dia tangkap masuk lokap, tidak lah. Maknanya dia pegang. Maknanya dia macam tu lah. Kalau perangai askar tersing lah. Rumah pisah nanti dapat lihat lah. Okay? InsyaAllah. Tapi dia respect lah di Betawi. Dia nampak putih dia respect lah. Okay, so ni nombor. Okay, masa sa'i di tengah-tengah tu ada wheelchair. Kalau tak larat boleh. Wheelchair harga dia RM150. Kalau baik negotiation dapat RM100 lah. Tapi nak negotiate baik, suruh Betawi tolong negotiate kan. Okay, dah pusing tawa, dah pusing sa'i, dah 4 kali pusing, dah tak larat. Sakit betul lah. Kan? Nak naik wheelchair boleh. Di tengah-tengah tu ada lah budak-budak yang pegang wheelchair tu kan. Dia tanya, di mana Ustaz? Kam. Dia tanya, kam berapa? Kam. Kita dah tadi buat 4 pusingan. Bila cakap ada balance lagi 3 pusingan, 7 kan. Dia katanya kita cakap lah 50 ke anak dia. Cakap 4 lagi alamak. Dia sebut macam tu, alamak. Kam. Alamak pusingan. Kan? Nanti dia minta lah RM70 ke sama tak asyarah. Dia minta kan. Jadi dia tak faham. So Betawi settle kan. Tapi Betawi dah jauh. Bila Betawi jauh, pandai-pandai lah settle kan dia. Kalau Betawi boleh lah, tapi kan tidak, pandai-pandai settle kan. Tapi dia akan minta sekitar 100 lah paling minimal. Tapi kalau ala-ala itu dah buat 4 pusingan, tahan-tahan dulu.